Okey, sekarang kita berada di tingkat bawah di rumah burung Pok Deng. Jadi dulu macam mana Pok Deng? Ada tak sarang tu macam mana dulu? Dulu tu sarang ni jari-jari benar lah ada. Tapi sekarang ni kita tengok banyak di batu-batu ada 2, 3. Okey, kameraman boleh tunjukkanlah bukti-bukti sarang ni lah yang dah ada. Kameraman boleh tengok sendiri. Okey, mana lagi tu kameraman? Fokus kan? Okey, banyaklah yang berjaya dalam apa ni? Pok Deng puas hati ya. Kameraman boleh fokuskan pada sarang. Okey, Pok Deng macam mana puas hati tak dengan kedudukan sekarang ni? Puas hati benar lah. Tengok tarik dia pun penuh dah. Jadi katanya 2 tahun tu 10 sarang saja. 10 sarang saja. Jadi sekarang 6 bulan dah dapat 110. 110. Okey, Alhamdulillah. Jadi kameraman boleh tunjukkan sarang burung ni. Kita tak kira lah ni, kalau nak kira, kalau kita nak kira ni penat lah kan. Kita tunjuk macam ni saja. Perkembangannya random saja. Okey. Kita fokus pada sarang. Okey. Ni kita nak tunjuk pada anak Pok Deng sekali ni. Anak Pok Deng ni dia ustaz. Dia maknanya umur burung ni dia serah pada Pok Deng lah untuk jaga kan. Serah. Satu kita jaga. Okey, boleh.